Rindu Lufa Aduh, rindu apa? Rindu yang dah tak ada. Korang ni tu cakap korang rindu Lufa tapi Lufa ada korang tak nak support. Bila tu ni Marina korang tak nak support, korang rindu Lufa dah tu. Macam orang panggil apa tu? Macam boleh support dalam tu. Support dalam tu. Jika bemel lawak maka orang tengok dah terkeluar dah asap. Lama rindu Lufa tak ada makcik tu, kita panggil makcik kan sebab dah berumur kan. Nanti panggil akak nanti sangkakan saya ni pula. Apa yang nama anti kita panggil anti. Kita panggil anti. Apa yang anti tu? Korang tu sekali saya boleh buat konten. Korang tag anti tu, cakap anti tu location dekat mana, biar saya pergi dengan 125 ZR, saya pergi ke rumah anti tu. Tapi saya boleh bawa lu je lah. Saya tak boleh nak bawa Faiz, saya boleh bawa lu je lah. Nanti Faiz tu konten dia pula. Okay. Korang tag biar saya pergi rumah anti tu. Saya pergi rumah anti tu, tapi saya nak anti tu masak lah untuk saya. Saya nak singgang budu. Cakap dekat anak dia tu, yang pemain, yang penjaga gol tu. Saya cakap kat anak dia yang penjaga gol tu, saya nak datang tu. Okay. Bawa Rina, insyaAllah. Anti tu minat Marina juga. Ya ke? Anti tu kayak Lufa je. Anti tu cakap Lufa je. Anti kalau nak Marina pergi, Anti kena buat satu lagi video cakap Marina, baru kita pergi. Dia cakap Lufa je. Jadi dulu lah. Nak sedap-sedap boleh PMI. Nak sedap-sedap boleh PMI. Tolong. Saya tak minat bab-bab macam ni. Minat, okey? Jangan. Allah, sedap-sedap PMI kepala otak dia. Saya tak berminat, okey? Awak PM saya berminat lah. Apa yang mana tadi? Yang mana tadi kita cakap anti tu kena buat sukun Marina, baru saya buat. Baru saya pergi dengan Rina. Kan dia buat lu Faiz, saya pergi dengan lu je lah. Faiz saya tak pergi. Tapi anti tu pastikan singgah budu ada. Kalau anti malas masak, suruh anak anti yang penjaga gol tu buat. Jangan sampai saya panggil anak anti join AI team dalam bola sepak. Tak ada sejarah lagi. Ya. Mana yang nak PMI tu? Aku nak pergi PM. Nak pergi PM pula. Saya nak pergi blok. Korang saya terlepas, saya gurau je. Saya nak pergi blok, nak pergi PM lah. Sebab tulisan dia PM itu sorry biar mampu kia tak dia. Korang jangan duk ni lah, jangan duk ni. Ini scammer punya. Scammer punya tu. Jangan. Kalau dia tak apa. Apa guys? Rindu Lufa Aduh, rindu apa? Rindu yang dah tak ada. Korang ni tu cakap korang rindu Lufa tapi Lufa ada korang tak nak support. Bila tu ni Marina korang tak nak support, korang rindu Lufa dah tu. Nanti Marina bubar, nanti korang baru nak rindu Marina lah. Lukasia sounds good. Not good at this time, but the next time is good. Not right now. Right next week. Next week pula. Next time. Next year maybe. If I don't marry, you can Lukasia in next year is I don't marry lah. If I have a jodoh. If I don't have a jodoh, yeah, that's. Wait. I pause the live. I pause the live. Wait. I pause the live. I have to wait. Pause. I pause. We'll finish after pause. In live you can pause in 9 minutes. Sekejap saya pause sekejap. I resume balik. I sudah pause the live. I get back in the live. Okay? Apa plan Lokman lepas diriliskan? My plan is I continue in YouTuber. Because my heart in the YouTuber is blender. Apa nak cakap tu? Kalau kau bahasa Melayu is yelah blend lah. Apa tu? Sebati. Blender. My head in YT is blender. It's sebati. Okay?
Blender apa man? Blender kan sebati. So saya sebati lah dengan tu. Blender oil lufa Masya Allah. Blender pun boleh. Cakap Melayu je lah. Kenapa? Tak best ke saya cakap? Saya rambut dengan handsome ni, saya kena cakap in English. Okay. Marina, abang tinggi call. Grab call. Okay, kepada Grab, tolong jangan call saya. Kalau 1000 kena ambil. Apa dia ni? Lokman, pilih antara Faedah Balkis. Marina Balkis. Nur Hazarina lah bro. Bro kena record ni bro. Kena record. Ada announcement Lokman nak bagi tahu. Antara No bergurau je. Saya bergurau bro. Marina Balkis nak dua-dua. No, Marina is number 1. Nufa is number 2. And number 3 Marina Kesh. Alhamdulillah. Tak ada adab. Saya saja je saya live maghrib ni. Saya nak suruh korang live solat maghrib. Akak Rina mana saya tahu. Kan saya call dia. Abang tinggi berapa? 165. Guys, saya nak pergi ke Beyond Jakarta. Siapa dia ada kontak Jakarta tu, just Roger dekat saya lah. Okay, cuba cakap India. Ui, cactus. Jap azan. Jap, nak dengar azan kau. Dah azan ke? Ada konten ke Abang tak ada? Sebab esok kita nak shoot konten. Okay. Rina hari ni dia tak shoot. Sebabnya dia bagi tahu saya tadi dia ada kerja. Dia kata member gitu tak boleh, member hari tu Surabaya, sekarang ni Jakarta. Shoot konten. Esok kita shoot konten. Okay. Nak pergi Beyond siapa-siapa saya nak. Wow, teach. Wow, thank you bro. Bro, thank you kak. Oh, thank you. Lama akak tak masuk live saya Teacher D. Lama tak masuk live ni bagi gift. Cactus pun sama. Lama tak masuk live saya. Ke saya yang lama tak buat live? Dua-dua. Lama tak masuk live saya bagi gift. Saya ni kalau anda tahu sekarang kan saya buat live ni, saya dah tak ada duit lah tu masaknya. Okay. Azan. Okay, kita sekejap baru live hari ni. Azan. Korang sambil layan azan, sambil tengok muka saya, dengar azan, jawab azan, layan muka Lokman, tatap mata Lokman, jangan pejam mata, lihat je. Shh.